Mungkin orang Melayu dalam PKR kata, oh, dia rasa dia bersama dengan kita, perjuangannya sama, you are most welcome. Tak ada masalah. YB ni ejen kepada Perikatan Nasional ke? Kerana naratif yang dibawa, orang kata perjuangan yang sering disambut oleh mereka-mereka ataupun pemimpin di Barisan Perikatan Nasional tu lebih daripada pemimpin di Barisan Nasional, khususnya UMNO sendiri. Saya ni apa orang tak kata, ejen H2O lah, ejen KJ lah, ejen Perikatan Nasional lah, benar ejen PAS semuanya lah. Saya nak kata semua tu benar, memang saya ejen. Tapi yang paling penting sekali lah, saya adalah ejen penyatuan orang Melayu. Ejen penyatuan orang Melayu Islam. Yang lama kita tahu dah, lama dah kita ni berpisah. Lama dah kita ni bergaduh. Cukuplah orang Melayu ni. Kita tahu apabila orang Melayu yang majoriti ni bergaduh, berpecah, ada parti sana, parti sini, ada hala tuju yang lain. Jadi akhirnya kuasa politik orang Melayu ni semakin terhakis. Jadi bila kuasa politik orang Melayu ni semakin terhakis, ada pihak yang suka dan mengambil kesempatan. Jadi sebab tu tujuan saya, sebab tu saya kata, Kak Inah, kalau nak beritahu, kalau saya ni memikirkan soal diri saya, tentulah saya akan suka duduk dengan DAP. Sebab apa? Saya ketua bahagian Jasin. Ahli Parlimen Jasin sekarang lah adalah kursi PAS. Sebelum ni Jasin dimenangi oleh UMNO dan Barisan Nasional. Jadinya, kalau saya nak bercakap, nak menang diri saya, sukalah saya duduk dengan DAP ni. Sebab apa? Kalaulah campur undi BN, campur undi PH di Jasin, sudah tentu saya akan menang besar. Sebab saya boleh bertanding di situ. Tapi ini bukan soal saya. Ini soal bagaimana ada yang lebih penting daripada diri saya. Ada lebih penting daripada insan yang bernama Dr. Akmal Saleh. Apa benda tu? Penyatuan orang Islam, orang Melayu. Orang mungkin boleh cakap saya retorik. Tapi saya konsisten daripada hari pertama sampai hari ke sini. Dan saya setiap kali perkara yang saya bangkitkan is all about Melayu Islam. Dan saya tak pernah cuit pun bangsa lain. Melainkan bangsa lain cuit saya saja. Contoh KK Mat. Saya mempertahankan kesucian kalimah Allah yang diletak di stokin. Saya tak cakap pasal DAP. Saya tak cakap pasal MCA. Tapi yang melompat tiba-tiba orang lain. Dia pula melompat. Tentang soal orang pasang bendera terbalik. Saya bercakap tentang negara saya. Saya tak cuit pun mana-mana parti. Tapi yang melompat, parti DAP yang melompat. Seakan-akan dia nak membela orang yang pasang terbalik tu. Yang kena dakwa, saya yang kena dakwa. Tapi ada saya kisah. Saya tak pernah kisah pun Kak Inah. Sebab tu hari ni saya nak beritahu, ini bukan soal diri saya. Termasuklah jawatan yang saya ada sekali ni pun, saya nak beritahu kenapa saya tak lepaskan jawatan pemuda. Sebab jawatan pemuda ni adalah jawatan parti saya. Untuk perjuangan saya. Dan pemuda ni, jadi ketua muda ni tak ada allowance pun, sosen tak ada. Kan? Jadi, jawatan yang ber-allowance, yang dalam kerajaan, yang dapat gaji besar, itu esko. Jadi, kenapa saya nak makan gaji duit yang berpuluh ribu, sedangkan orang tak suka saya duduk dalam kerajaan yang bersama dengan DAP. Kan? Jadi saya nak bawa suara orang bawah saya. Bukan suara pemimpin di atas ni. Jadi sebab tu hari ni saya memang agak kritikal bila pemikiran. Bagi saya mungkin saya dilatih sebagai seorang doktor. Doktor ni dia tegak. Dia tak ada pusing-pusing. Kalau dia sakit, boleh makan ubat, boleh, dah tak boleh makan ubat, kita potong. Sebab bagi doktor adalah apakah yang kita nak bagi pesakit tu. Nak pesakit tu sihat. Kalau untuk pesakit tu sihat, hari ni tak boleh makan ubat, hanya boleh potong kaki je, maka potonglah kaki tu. Kita tak cakap pakcik boleh lagi, boleh makan ubat, tak ada masalah. Walaupun hakikat kita tahu bahawa kalau tak potong ni, pakcik ni boleh meninggal. Doktor tak macam tu. Jadi mungkin saya diajar begitu. Mungkin sebab tu, mungkin ada orang dalam parti tak suka cara saya. Tapi sebenarnya, cukup-cukuplah. Politik ni kena berubah, kena buat cara, kena direct to the point. Apa yang rakyat tak nak, apa yang rakyat nak, kita kena direct kepada pemimpin.